Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, jom kita rungkaikan satu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua, iaitu undang-undang. Kita akan cuba faham kenapa ia wujud dan macam mana sebenarnya ia disusun. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, penting untuk kita tahu perkongsian kita kali ini adalah berdasarkan bahan yang telah dihasilkan oleh Puan Zura Maznun Sainan, seorang pencarah kanan dari UiTM Cawangan Johor. Terima kasih di atas perkongsian ilmu ini. Sekarang saya nak anda bayangkan sekejap. Apa jadi kalau satu hari nanti kita bangun dan tiba-tiba, boom, tak ada undang-undang langsung. Tak ada peraturan jalan raya, tak ada kontrak, tak ada apa-apa yang boleh halang orang buat sesuka hati. Agak huru-hara kan? Inilah sebab paling utama kenapa kita perlukan undang-undang. Jadi, untuk kita faham dengan lebih jelas, ini dia agenda kita. Mula-mula, kita tengok kenapa undang-undang ni penting sangat. Lepas tu, kita kenali dua cabang utamanya, awam dan persendirian. Dan akhir sekali, kita akan siasat dari mana datangnya semua undang-undang kat Malaysia ni. Baiklah, jom kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Kenapa kita betul-betul perlukan undang-undang? Cuba kita ambil masa sekejap. Bayangkan satu dunia tanpa sebarang peraturan. Tak ada polis, tak ada mahkamah. Semua orang bebas buat apa saja yang mereka suka. Agak-agaknya, apa yang akan jadi pada masyarakat kita ya? Jawapannya macam yang kita boleh agak, memang cukup jelas. Tanpa undang-undang, masyarakat kita akan jadi huru-hara. Undang-undang ni bukan sekadar set peraturan tau. Ia ibarat tulang belakang yang menyokong seluruh masyarakat kita, yang membolehkan kita hidup dengan aman dan lebih teratur. Jadi, apa sebenarnya definisi undang-undang ni secara rasmi? Mudah je. Ia adalah satu sistem peraturan untuk kawal tingkah laku kita dalam masyarakat. Tapi, yang paling penting kat sini ialah, kalau kita langgar peraturan ni, kita akan dikenakan hukuman. Inilah yang bagi undang-undang tu kuasa dan membezakannya dari sekadar nasihat biasa. Okey, sekarang kita dah faham apa itu undang-undang. Seterusnya, jom kita tengok pula macam mana ia disusun. Dekat Malaysia, sistem perundangan kita ni boleh dipecahkan kepada dua cabang utama. Kalau kita faham beza antara dua ni, kira ini langkah pertama untuk kita celik undang-undang. Dan inilah dia perbezaan asasnya. Undang-undang awam, ia fokus pada hubungan antara anda sebagai seorang individu dengan negara. Manakala, undang-undang persendirian pula, ia lebih kepada hubungan antara kita sesama kita, individu dengan individu lain. Nampak kan? Satu vertikal iaitu rakyat dengan kerajaan dan satu lagi horizontal, rakyat sesama rakyat. Jom kita mulakan dengan cabang yang pertama dan kita tengok dengan lebih dekat lagi, undang-undang awam. Ini adalah undang-undang yang melibatkan hubungan kita dengan negara. Macam yang saya sebut tadi, bidang ni fokus pada interaksi antara kita sebagai warga negara dengan jentera kerajaan. Ia yang tentukan had kuasa negara dan pada masa yang sama, ia juga melindungi hak-hak kita sebagai rakyat. Di bawah payung undang-undang awam ni, ada 3 bidang utama yang kita kena tahu. Undang-undang perlembagaan, pentadbiran dan jenayah. Bunyi macam teknikal kan? Tapi sebenarnya, setiap satu ni main peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Jom kita tengok satu persatu. Sekarang, apa yang menarik tentang undang-undang perlembagaan ni? Fikirkan ia macam buku manual untuk negara kita. Ia yang gariskan struktur kuasa kerajaan dari yang di Pertuan Agong sampailah ke Badan Kehakiman. Dan yang paling penting, ia yang melindungi hak-hak asasi kita sebagai warga negara. Dan ini adalah perkara paling penting untuk kita ingat. Dekat Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi. Kira macam dialah bos kepada semua undang-undang lain. Kalau ada mana-mana akta atau peraturan yang bercanggah dengannya, perlembagaan akan sentiasa menang. Undang-undang tu akan terus jadi tak sah. Baiklah, itu tadi tentang hubungan kita dengan negara. Sekarang, jom kita beralih ke cabang yang kedua pula yang menguruskan interaksi kita sesama individu, iaitu undang-undang persendirian. Inilah dia undang-undang private atau undang-undang persendirian. Kalau undang-undang awam tu tentang peraturan besar negara, yang ini pula lebih kepada urusan harian antara kita semua. Contohnya, perjanjian sewa rumah, urusan jual beli. Tujuannya adalah untuk melindungi hak kita dan pastikan semua orang main dengan adil. Contoh-contohnya pun memang perkara yang sangat dekat dengan kita, macam undang-undang kontrak, jual beli, sewa beli, undang-undang keluarga dan juga undang-undang tort. Secara ringkasnya, tort ni adalah undang-undang yang bagi kita hak untuk tuntut ganti rugi kalau kita rugi sebab kecuaian orang lain. Semua ni adalah peraturan yang kita guna hampir setiap hari. Okey, kita dah tahu jenis-jenis undang-undang. Tapi pernah tak terfikir dari mana datangnya semua peraturan ni? Adakah ia dicipta macam tu je?
Sumber undang-undang di Malaysia ni ada dua cabang utama. Satu, kita ada undang-undang bertulis. Ini adalah undang-undang yang digubal secara rasmi dan direkodkan macam perlembagaan dan akta-akta parlimen. Lepas tu, kita ada juga undang-undang tidak bertulis yang datang dari sumber-sumber yang berbeza. Undang-undang tidak bertulis ni pula, ia datang dari akar sejarah kita. Kita ada pengaruh dari undang-undang Inggeris masa zaman penjajah, kita ada undang-undang Islam untuk hal ehwal orang Islam dan juga undang-undang adat yang diwarisi turun-temurun. Gabungan unik antara sumber bertulis dengan tidak bertulis inilah yang buat sistem perundangan Malaysia ni begitu istimewa. Jadi, selepas kita tengok semua ni, apa kesimpulannya? Macam mana semua benda ni bagi kesan pada hidup kita? Inilah kesimpulan utamanya. Undang-undang ni bukan dicipta untuk susahkan hidup kita. Sebaliknya, ia adalah satu rangka kerja yang membolehkan masyarakat kita berfungsi dengan teratur, adil dan stabil. Tanpa undang-undang, dunia moden yang kita kenal hari ini mustahil untuk wujud. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikir-fikirkan. Dunia kita ni sentiasa berubah kan? Teknologi baru muncul, nilai masyarakat pun berubah. Persoalannya, macam mana sistem perundangan kita patut berevolusi supaya ia terus kekal adil dan relevan untuk generasi akan datang? Renung-renungkan.